paling garang lah when it comes to nak mandikan. Nampak? Belum masuk dalam air lagi. Kuku semua 10 dah keluar. Tapi dia comel. Logik kan, kucing hitam ni macam kucing awam. Tak comel sangat. Biasa-biasa dengan hidung besar ni kan. Tapi I suka gila. Bagi I kucing, lagi besar hidung kucing, lagi hodoh, lagi muka selenga, lagi I suka. Sebab tu I tak suka kucing baka sangat. Sebab tu I tak beli kucing I kutip. Sebab I suka kucing muka macam ni. Muka eksotik. Kita tak mainlah kucing yang beauty standard. Walaupun muka dia macam duduk pedalaman, tapi nama dia Princess Gabrielle Calbee. Calbee kucing alpha. Malulah takut air. Macam mana nak survive in the wild kalau takut air, B? Belum lagi. Baru masuk. Okey, baru masuk. Tenang. Tak payah. Tak ada siapa nak selamatkan B kalau B bising-bising. Okay, kita always want the best for our own child. So, I nak pakaikan dia sabun anak nombor 9. Cik, tak adalah. Tak adalah mahir, no. Sabun tu. Kau pakai sabun buku je lah, B. Macam kalau ekor hatchback, ekor kontot, dia dikategorikan sebagai kucing yang cacat. Sebab kucing sepatutnya ekor panjang lah kan. Perah. For part 7, I akan mandikan yang seterusnya.